Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih bersama saya Nadine Nordin, sudah semestinya di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, baru-baru ini berita ada berkongsikan iaitu berkenaan dengan SKMM. Pihak SKMM membuat siasatan terhadap 5 individu yang menyebarkan berita palsu berkenaan dengan harga petrol dan diesel. Jadi, berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kita angkat mengenai bahana berita palsu. Apapun, kami akan kupas fokus kita pada hari ini berkenaan dengan undang-undang dan juga impak kepada masyarakat dan negara. Juga kita dapatkan nasihat praktikal daripada tetamu undangan kita pada hari ini. Sebelum saya kenalkan tetamu, ayo sama-sama kita saksikan video berkaitan bahana berita palsu. Dalam era digital hari ini, maklumat berada di hujung jari. Namun tidak semua yang tersebar adalah benar. Krisis tenaga global, kenaikan harga petrol dan diesel pastinya menjadi perhatian rakyat. Isu kenaikan, penurunan maupun pemberian subsidi RON 95 oleh kerajaan memberi impak besar kepada kehidupan seharian. Daripada kos perjalanan, harga barang hinggalah kepada operasi perniagaan kecil. Namun apa yang lebih membimbangkan adalah penyebaran berita palsu berkaitan isu ini. Hanya dengan satu mesej di WhatsApp atau hantaran di media sosial, ia mampu mencetuskan kekeliruan, kebimbangan, malah panik dalam kalangan masyarakat. Pernah kita lihat situasi di mana orang ramai berpusu-pusu ke stesen minyak, bimbang harga akan naik secara mendadak. Sedangkan maklumat itu belum tentu sahih. Persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab terhadap penyebaran maklumat tidak benar ini? Apakah kesannya kepada masyarakat, ekonomi dan kestabilan negara? Dan yang lebih penting, apakah tindakan undang-undang yang boleh dikenakan terhadap individu yang menyebarkan berita palsu? Di bawah Undang-Undang Malaysia, penyebaran maklumat tidak sahih bukanlah perkara remeh. Ia boleh membawa implikasi serius, termasuk tindakan undang-undang. Sebagai pengguna media sosial, kita juga memainkan peranan penting. Setiap perkongsian yang kita lakukan boleh memberi kesan kepada orang lain. Jadi, bagaimana kita boleh memastikan sesuatu maklumat itu sahih sebelum dikongsi? Dan apakah langkah yang boleh diambil jika kita terpedaya dengan berita palsu? Ikuti kupasan lanjut dalam Pastikan Sahih, kerana dalam dunia tanpa sempadan ini, kebenaran adalah tanggungjawab bersama. Baik, itu dia tadi video berkenaan dengan topik kita, bahana berita palsu. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, ayo saya mempersilakan tetamu yang kita raih pada hari ini, Tuan Syahrul Azwad bin Ismail, iaitu Peguam Bela dan Peguam Cara. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke program Pastikan Sahih. Alhamdulillah, sehingga orangnya. Jadi topik kita pada hari ini, Tuan, kita nak kupas mengenai bahana berita palsu. Jadi silakan duduk, Tuan. Terima kasih. Ya, Tuan. Macam mana perjalanan nak sampai ke RTM tadi? Sebentar tadi okey? Okey je. Okey je. Diizinkan mudah. Baik, itu yang kita nak tarik ini sebenarnya, penonton. Yang pastinya anda kena beri tumpuan kerana program kita Pastikan Sahih pada hari ini akan memberikan fokus dari segi undang-undang dan juga impak ataupun kesan terhadap masyarakat dan juga negara terhadap penyebaran berita palsu. Baik, Tuan, kalau boleh kita imbas kembali baru-baru ini pada 2 April, antara fokus berita adalah berkenaan siasatan oleh pihak SKMM terhadap 5 individu sebar berita palsu berkenaan harga petrol dan diesel. Dan di mana kalau kita lihat berkaitan krisis tenaga global ini, pandangan Tuan bagaimana mengenai isu ini? Bagaimana perjalanan kes ini? Ya, saya faham tentang laporan berita tersebut. Bagi saya ia satu tindakan yang munasabahlah. Tindakan undang-undang patut diambil apabila memikirkan kesan daripada sebaran maklumat palsu yang lazimnya akan menyebabkan kegusaran di kalangan masyarakat. Terutamanya tentang krisis tenaga kan. Selain daripada apa yang berlaku peperangan antara
Amerika Syarikat, Israel di Iraq dan sekatan di Selat Hormuz tersebut. Jadi maklumat yang sahih perlu dijamin untuk disebar pada masyarakat. Dan memandangkan zaman sekarang yang masyarakat lebih terdedah kepada media sosial daripada media utama. Jadi amalan persebaran berita-berita tidak sahih ini memang wajar dikekang lah. Apatah lagi dalam berita tersebut apabila menggunakan logo syarikat media lain yang dianggap rasmi. Jadi itu akan menimbulkan kekeliruan. Jadi memang wajarlah tangkapan itu dibuat. Jadi ia satu langkah yang positif lah. Cuma dia perbuatan ini masih berleluasa lah. Saya rasa mungkin. Tapi kalau kita tengok dari segi hukuman yang bakal diterima oleh 5 pesalah ni bagaimana tuan? Kita nak pastikan penonton tahu penyebaran berita palsu ini bukan perkara yang remeh-temeh yang katanya saya sebar saja, saya tak melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tanpa usul periksa boleh dikenakan tindakan tuan. Masyarakat kena sedar kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita sebarkan. Tidak boleh senang-senang berlindung kata saya cuma sebar. Sebab orang yang menyebar tu pada asalnya sama je bersalah dengan orang yang mereka cerita itu. Sebab awak sama terlibat bersubahat. Jadi kalau ikut undang-undang tu memang kalau akta SKMM memang boleh kena sampai denda RM50,000, penjara 2 tahun. Jadi aktanya dah lama dan banyak jugalah kes-kes yang kita tahulah, kes yang umum memang tindakan diambil. Tapi masyarakat masih belum sedarlah, masih lagi orang kata galak sangat nak jadi orang yang pertama yang terdahulu berkongsi tanpa memikir kesahihan. Jadi ini ada sikap yang negatif lah di kalangan setengah golongan masyarakat yang masih lagi berleluasa lah. Dan kalau kita lihat sendiri tuan, hukuman tu bukannya RM1, RM2 je, RM50,000. Benar. Dan kalau betul-betul bersalah akan didapatkan juga dengan penjara. 2 tahun. Penjara 2 tahun. Ada yang katanya RM500,000 tapi salah, bukan RM500,000, tinggi sangat. Dia sebenarnya adalah RM50,000 ya tuan. Itu aktanya adalah Seksyen 233 lah. Dan ada juga akta lain, kadang ada yang boleh dipakai, kalau akta hasutan pun boleh juga dipakai. Cuma akta tu lebih lama lah. Tapi dia berbeza lah. Ikut kes dah pendakwaan. Ikut kes pada pendakwaan berapa berat. Hasutan dia lebih kepada yang apa yang didaftarkan sebagai hasutan, apa yang dikatakan kelucahan, apa yang dikatakan jelek. Jadi ikut pada pendakwaan mana yang sesuai dengan fakta kes tu. Dan sudah semestinya Tuan Syarul, penonton ataupun rakyat Malaysia ingin menjadi pengguna media sosial yang bijak. Jadi kalau boleh kita dapatkan kita dapatkan seharusnya penggunaan media sosial itu apa yang kita perlu ketahui sebelum kita berkongsi sesuatu berita. Ini yang paling penting. Kita tahu mungkin ramai akan sentiasa mendapat maklumat daripada media sosial. Jadi dan mungkinlah kurang melihat media yang utamalah, surat khabar ke, mungkin lambatlah ke surat khabar lambat dan jarang menonton berita. Tetapi media sosial pun ada juga saluran-saluran daripada media perdana. RTM juga ada media sosial kan. Ya, betul. Jadi bila kita amalan masyarakat ni, segera ke masyarakat lah. Bila dapat maklumat kan daripada media sosial TikTok ke Facebook ke X kan. Dia boleh saja sebelum sebar tu dia rujuk kepada yang rasmi berita, rasmi RTM yang ada juga media sosial kan. Jadi ni masalah sikap jugalah. Nak sangat jadi orang yang pertama menyebarkan. Ini saya nampaklah memang sejak dahulu lagi amalan negatif ni sentiasa berulang-ulang. Nak jadi orang yang dahulu sebar tanpa mengirakan kebenaran. Dan apabila dipersoalkan, itulah timbul alasan saya semua sebar. Tapi sebar. Tapi tidak menjadi penyelamat, sebab itu undang-undang diperlukan. Awak yang menyebarkan ataupun ada yang sengaja, ada yang tak sengaja, tapi itu bukan alasan lah. Kalau kata tak sengaja pun boleh juga kena tindakan undang-undang. Ya, kalau tak sengaja pun boleh kena tindakan undang-undang. Jadi kita kena sebagai pengguna media sosial ni ada rasa tanggungjawab untuk memastikan apa sahaja yang kita kongsikan, kita baca di media sosial. Kita juga boleh selain daripada saluran berita RTM, kita ada media sosial kita adalah carian berita RTM. Kita ada Instagram, kita ada Facebook yang sentiasa berkongsi info-info terkini, maklumat yang sahih. Dan juga ada alternatif lain iaitu melalui MyCheck Malaysia tuan.
Laman sesawang MyCheck Malaysia boleh memastikan, dan juga sebenarnya.my. Itulah yang kami hari-hari sewarkan kepada penonton, tapi ada juga yang masih lagi berkongsi berita palsu. Tapi itu akan kita kupaskan terlebih lagi, yang lebih lagi berkenaan dengan undang-undang, dan juga kita nak tahu nasihat praktikal. Tapi sebelum itu tuan, kita nak berehat seketika. Pastinya terus stay bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan nampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula? Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni. Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang. Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu? Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Malik! Cantik. Sihat tak? Aku pula kau lah sihat ke tak? Kenapa kedua-dua orang tidak menjawab pertanyaan masing-masing? Ketahui status kesihatan diri. Lakukan saringan kesihatan sebelum anda menjawab "Saya sihat". Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana. Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan. Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Sudah semestinya di saluran berita RTM, siaran serentak di saluran TV1 untuk mudah di mana saja anda menyaksikan kami. Muat turun aplikasi RTM Klik. Baik tuan, kita nak kembali lagi mengenai topik kita iaitu bahana berita palsu. Bila perkataan bahana tu maknanya dia akan memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada masyarakat dan juga negara. Jadi dari perspektif peguam cara, apakah kesan berita palsu ini kepada rakyat, biasa seperti peniaga kecil atau pengguna, dan juga adakah tuntutan undang-undang yang boleh mereka ambil? Sebab apa bila kita sebar berita palsu ni, dia akan menyebabkan panik buying. Kata, sebelum barang ni naik harga, baik kita pergi beli ramai-ramai. Betul. Itulah kata penonton kita, Faiz kata macam tu. Jadi kita nak dapatkan pencerahan tu. Macam tadi kita ada cakap tentang yang dalam apa tindakan oleh kerajaan lah. Ada Akta SKMM atau Akta Hasutan. Dan juga, tapi perlu ambil kira, ada juga undang-undang yang melindungi orang-orang awam. Sebab ini boleh bila berita palsu boleh juga boleh membawa kepada fitnah. Dan kita pernah melihat berlaku macam mana fitnah boleh menjatuhkan perniagaan. Katalah contoh kalau kata kedai makan ni ada keracunan ke apa. Jadi benda tu akan membahayakan bisnes lah. Ya, macam terbaru ni tentang status tidak halal apabila kata satu kilang kopi tapi lambat dapat maklumat tu kilang kopi yang mana. Di Melaka. Sedangkan di Melaka ada banyak kilang kopi. Jadi kita minum hari ni pun kita dah risau yang ni terlibat atau tidak. Jadi eloklah cari kena sebelum menyebarkan. Apabila ada yang menyebarkan dia main agak hanya kerana berasal dari tempat tu, maklumat sikitlah kononnya. Di Melaka ada banyak kilang kopi. Tiba-tiba dia cuma tahu satu, sedangkan yang kena adalah syarikat yang lain. Jadi sudah
akan merosakkan perniagaan dan juga ada risiko akan disaman fitnah oleh syarikat perniagaan yang lain yang tidak semena-mena dia kena hanya kerana dia di Melaka. Itu satu contoh yang terbaru lah saya ingat baru minggu lepas. Jadi ini satu sepatutnya saya ingatkan, perlu berhati-hati, jangan sebar tanpa ada maklumat. Jangan kata saya dengar daripada saya dapat daripada TikTok ataupun channel orang lain. Macam saya cakap tadi, kalau ada amalan yang rujuk sumber media utama ataupun tak tahu, tidak apa cakap tak tahu. Cakap tak tahu dan jangan sebar. Dan saya tak tahu, saya kena amalkan, jangan bercakap benda kita tidak tahu. Sebab apabila kita cakap tu, kita bertanggungjawab terhadap apa dia cakap. Baik daripada tindakan dakwaan daripada atas unsur jenayah dan juga unsur sivil, kes sivil jugalah. Contohnya kes fitnah. Fitnah boleh jadi jenayah dan juga urusan kes sivil juga. Kes sivil juga. Kalau dah fitnah tu pun denda pula, nanti jumlahnya akan ganti rugi akan ditetapkan oleh mahkamah. Jadi tak usah kerana fitnah perniagaan orang, fitnah orang, kita kena juga RM50,000, RM100,000. Itu berita palsu juga tu. Kata orang ni macam ni. Berita palsu. Kata dengar daripada sini, dengar daripada sini, tak boleh. Main pakat dengar-dengar je. Ataupun viral. Itu pun berita palsu juga tu. Ya, berita palsu juga tu. Betul apa dikatakan oleh Tuan Syarul. Dan sekarang ni kita nak dengar pula perkongsian daripada Mat Bahan ni dalam scam apa hari ini. Scam ni, mari sama-sama kita saksikan. Di Pahang, seorang peniaga di Kuantan kerugian RM335,450 selepas terpedaya dengan skim pelaburan tidak wujud secara dalam talian. Dulu aku nak jadi orang kaya. Lalas kayap. Mana taknya? Tengok offer yang dibagi aku tu. Ni, masuk tak sampai beribu, dapat berjuta. Inilah sebabnya rakyat Malaysia kena scam. Anda semua ingat, kalau anda lihat dalam media sosial, dia ajak melabur, jangan terus percaya, jangan terus join. Dulu, macam mana aku buat marketing? Senang je. Aku advertise dalam media sosial, aku hantar dalam mesej. So, mana kata lepas ni, kalau tiba-tiba je kau dapat mesej nak ajak melabur, jangan percaya. Okey, korang ingat, dapat mesej daripada nombor yang anda tak kenal atau anda tengok iklan dalam media sosial, jangan terus percaya. Senang je kalau kau tak nak kena scam dalam pelaburan ni. Paling mudah. Pergi semak dengan Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Sebab nama-nama pelaburan yang aku guna, of course nama-nama yang tidak diregister, tidak dibenarkan dan tidak ada lesen daripada Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security. Kalau nak melabur, jangan dalam online. Untuk pertama kali kau nak melabur, mesti pergi ke premis itu. Kau tengok nama premis itu apa, kau pergi semak nama premis itu dengan Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security. Ada tak lesen, ada tak dibenarkan. Kalau betul ada, dan kau masuk dalam tu, kau deal dengan diorang untuk melabur. Tak ada masalah. Kemudian nanti dia akan ajar kau untuk masuk apps. Itu saja. Tapi kalau tiba-tiba je kau tengok dalam media sosial, tiba-tiba je kau dapat mesej, itu merupakan mesej dan tawaran pelaburan daripada scammer. Apatah lagi bila kau nak bayar duit yang kau nak laburkan tu, nama dekat akaun tu tak sama dengan nama pelaburan. Confirm lah itu merupakan pelaburan yang ditawarkan oleh scammer. Ingat, tak ada jalan mudah untuk jadi orang yang cepat kaya. Semak dan sahkan terlebih dahulu. Rakyat Malaysia, nak saya dedahkan lagi teknik dan trik. Tonton RTM, pastikan sahih. Baik, itu dia tadi Tuan, berkenaan dengan scam apa hari ini daripada Mat Bahan. Oh, ramai lagi yang terpengaruh. Ya, dah kata dah Bank Negara Malaysia dah berkongsi pun ya, mana-mana nama syarikat apa yang tak berdaftar, tapi ada juga yang masih lagi terpedaya sebab nampak 1,000 tapi pulangannya 1 juta. Ya, memang masalah lah. Bank Negara memang sentiasa akan ada
mereka senarai yang syarikat-syarikat yang disyaki ataupun sedang disiasat. Jadi apabila sudah masuk senarai itu patut kita ikut jalan berhenti, jangan terlibat. Ya, jangan terlibat, jangan terpedaya. Pertama kena cek sama ada berdaftar dengan bank negara dulu. Dan kemudiannya sama ada syarikat tu sedang dalam siasatan. Dan selalunya dalam siasatan bank negara memang betul ada masalah. Ada masalah. Jadi mungkin termakan dengan janji-janji lah. Ya, Tuan, sekarang ni ramai nak jadi T20 dengan kadar yang cepat. Baik Tuan, nampaknya kita dah sampai di penghujung. Jadi kalau boleh kita nak dapat di hujung-hujung ini adalah sentuhan nasihat, suntikan semangat daripada Tuan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bahana berita palsu. Jadi silakan Tuan Syarul. Ya, pada pandangan saya ini bergantung kepada sikap kita sendiri. Bila kata pasal berita palsu ni, dia banyak berpunca daripada sifat nak cepat beritahu orang. Nak jadi orang yang pertama beritahu sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa kepastian berita itu sahih atau tidak. Jadi saya rasa ini berbalik pada sikap kita sendirilah. Tak perlu nak jadi orang yang pertama. Tak salah kita tidak tahu asalkan perkara itu tidak memberikan masalah kepada orang. Perkara yang berita palsu akan menyusahkan orang dan ada kalanya menyebabkan kerosakan yang sukar nak diganti balik. Yang menyebar tu mungkin senang saja saya sebar saja, tapi kesan kerosakan terhadap orang lain, pada masyarakat, kepada perniagaan, kepada individu tu semua bahana lah berita palsu. Bahana daripada berita palsu kan? Jadi kita perlu amalkan sikap berhati-hati. Rujuklah sumber media rasmi. Dekat media sosial pun ada sumber media rasmi, ada media sosial RTM, rujuk pada RTM sebelum kita nak menyebarkan sesuatu. Lambat tak apalah lambat. Tak apalah tak tahu apa-apa perkara sangat yang kita tak sepatutnya tahu kan. Jadikan amalan lah, balik pada sikap lah. Ya, dia bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling benar menyebarkan berita. Ya, betul-betul. Yang benar. Biarlah benar. Biar benar, pastikan sahih. Ya. Okey, baik. Sampai di saja kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Syarul Azwad bin Ismail. Terima kasih. Ya, Peguam Bela dan juga Peguam Cara sudi bersama dengan kami berkongsi nasihat ataupun nasihat praktikal yang betul-betul kita perlukan untuk memastikan kita menjadi pengguna media sosial yang bijak dan berhati-hati. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sudah semestinya di saluran berita RTM, siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Pada pukul berapa? 4.05 petang. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.